China sekarang bertanding dengan Amerika Syarikat untuk menjadi pengeluar EV atau electric vehicle terbesar di dunia. Tetapi kita harus ingat 5 atau 7 tahun sebelum ini Tesla boleh dikatakan agak sinonim dengan EV. Kalau kita cakap Tesla, kita cakap EV. Kalau kita kata EV, kita boleh ingat Tesla. Dululah Tesla mempunyai market share yang agak besar. Tetapi bagaimana syarikat-syarikat dari negara China boleh bertanding atau bersaing dengan pemain seperti Tesla? Apabila kita lihat lama-kelamaan lah di negara Thailand dan di negara Malaysia, kita boleh nampak lebih banyak kereta BYD kalau berbanding dengan kereta Tesla. Dan apabila syarikat-syarikat atau saham-saham meraihkan keuntungan yang lebih besar, apa yang akan berlaku adalah harga saham akan naik. Dan apabila harga saham naik, kita boleh nampaklah ETF untuk syarikat-syarikat China yang mengeluarkan EV atau syarikat-syarikat China yang mengeluarkan bateri. Sekarang ini dalam 1 tahun kita boleh nampak ETF tersebut telah naik sebanyak 50%. So kalau you guys berminat untuk belajar bagaimana untuk melabur, saya telah tulis buku dan ianya di yellow bag kat bawah.